Alright gang, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi hari ni kita ada dekat lagi sekali dekat air terjun Belukar Bukit. Tapi hari ni aku nak kongsi sikit aku beli kemah ni. Kemah macam kemah hunter lah. Aku beli saiz 6 ke 8 orang kot. Aku rasa saiz M kot. Dia ada 2 section, jom kita masuk dulu. Okey, ini ada 2 lah. Ini kawasan belakang. Tinggi juga kemah ni. Ada kalau kau nak tukar baju, nak semayang apa, okey lah, selesa lah. Dia macam ada 2. Dia ada 2 slot ni. Satu tidur lah, sini untuk ruang kau lepak-lepak lah. Nanti aku buka je. Ya. Aku beli kemah ni. Nama dia Magic Pocket. Okey lah, harga ni murah sikit. Tak mahal mana. Aduh. Jadi nak pasang kemah. Aduh. Nak pasang kemah ni pun senang ni. Kalau dewasa ni boleh 2, 4 orang nak selesa. Tapi kalau setakat aku ni satu family 5 orang, selesa lah sangat-sangat. Baring tu. Okey lah, bila kita dah baring-baring, ini lah view dia. Kita boleh tengok bumbung. Bumbung tu dia kat atas tu dia ada jangkuk. Dia boleh nak pasang lampu ke kipas ke kan. Sini pada pandangan dalam kita boleh enjoy view dari luar. Jadi jaga sekauku sekarang ni aku nak santai-santai, relax-relax dulu. Jadi baru kita mandi air terjun. Dalam video kali ni ada beberapa barang aku nak review. Barang-barang yang untuk camping-camping ni. Jadi selesa nak pakai macam kusiling. Ada wagon aku beli. Lepas tu dengan hammock. Kalau kau malas nak bawa kemah, kau bawa hammock je. Jadi kau cari pokok, kau boleh pacak je. Ini wagon yang aku beli. Ni layar dia 10 inci. Aku beli apa ni? WTHP Outdoor. Jadi banyak juga barang aku sumbat dekat dalam ni. Masuk kemah, ground sheet, ni kusiling. Kusiling ni pun aku beli brand sama juga. Jadi macam aku 198 kilo ni. Jadi duduk atas kursi ni memang sangat selesa lah. Sekarang kau nak goyang-goyang macam ni, kursi ni steady je. Okey, tepi ni dia boleh letak botol air. Kat tepi sini ada kocik. Jadi kau boleh letak telefon ke apa ke. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita ada hammock daripada Tahan Traverse XL. Okey, 200x300 cm. Max weight dia boleh tahan sampai 250 kg. Macam aku cakap 98, 100 kg tak ada masalah. Okey, jom kita pasang dulu hammock ni. Okey, hammock yang kau beli ni nanti dia akan bagi sekali dengan tali ni. Okey. Okey. Kita cari mana-mana pokok. Dia macam pokok ni dia pendek sikit, jadi aku belit 2 kali lah. Belit 2 kali. Tarik atas sikit. Sebab nanti masa kita duduk, nanti dia akan melendut lagi sikit. Adeh. Okay, ni pula tali satu lagi. Tali ni dia ini ada cangkuk-cangkuk dia tu. Satu lagi yang macam ni je. Okay, yang ini yang kita cuba. Ya.
Ni kita kita masukkan. Ni dah pusing. Tarik. Ini. Okey. Make sure kita tahan dia, tarik dia macam ni. Apa yang ni tak ketat lagi tak apa. Kita ambil kita punya hammock. Tarik je. Okey. Ni ada cangkuk. Okey, ada carabiner ni. Cangkuk kat sini satu. Tarik dia keluar. Ni satu lagi. Cangkuk pula dekat sebelah dia. So kita akan dapat macam ni lah. Okey. Bentar. Aduh. Lepas tu kau tengok lah kalau macam tinggi sebelah ke apa ke. Kita naikkan lagi. Kita naikkan tali dia, bagi dia. Okey, sebelum kita naik, kita pegang macam ni. Kita tekan dulu. Bagi dia lock. Dan sekarang ni kita duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Okey. Inilah rupa hammock yang bila kita dah siap pasang dekat pokok. Jadi memang sangat-sangat selesa. Besar pun besar. Jadi memang orang yang mana minat hammock ni boleh try lah yang ni. Yang ni memang aku recommend dan memang aku selesa lah. So mana yang bag dia tadi tu dia boleh jadikan kocek kat tepi ni. Dia kau boleh letak telefon ke apa kat situ. Right. So ini hammock dia. Kalau kau nak tidur, kain dia pun sejuk, tak panas. Ini. Setakat nak healing macam ni tak ada masalah. Okay, mesti bila kau dah selesai pakai kau punya hammock, kau dah tak nak pakai, kau cabut je hammock ni balik. Okay, ni cara untuk simpan dia. Ni kau cabut je. Okay, kita cari kocek dia. Ni. Yo. Ni kalau jumpa dia punya ni kau sumbat je dalam dia. Kau sumbat je dalam punya bag. Kau sumbat sampai penuh. Ni so bag dia ni memang muat untuk hammock yang bersaiz 200 ke 300 cm ni. Nampak? Muat je kan? Siap. Cabut dah balik tali hammock ni. Ni pun sama. Kau dah siap, kau cabut je. Okay, nak gulung tali dia ni pun senang je. Ini. Kau lipat dua je tali ni. Macam aku malas nak gulung. Kan? Okay, macam ni. Kau ambil balik bag hammock ni tadi. Okay, kau ambil bag hammock ni. Kau sumbat je dalam bag ni. Kau dah ambil bag hammock. Tali dah simpan. Ni tali. Simpan balik. Okay, selesai. Nampak, ini hammock daripada tahan Traverse XL. So memang selesa lah guna.